So guys, mini kamera aku dah pun sampai. Kalau korang perasan, kamera ni memang hype gila, memang viral betul. So aku decide untuk beli dan aku pilih warna brown, nampak ala-ala kamera betul sikit. Tapi yang paling menariknya dia ada dua features yang paling aku suka, iaitu flip screen dan juga dia ada 48 megapiksel kamera yang nanti akan kita cuba betul ke 48 megapiksel. Packaging dia datang dalam packaging simple macam ni je, mini flip digital camera. Dekat sini dia ada beberapa features dia lah. 48 megapiksel kamera, battery feature, flash dan juga mini kamera tu sendiri. Selain daripada kamera, korang juga akan dapat satu layar besi macam ni lah untuk gantungkan dia. Itu saja, tak ada apa-apa USB yang dia akan bagi. Just kamera dan juga layar tu tadi. Untuk display, kalau korang tengok, display dia ni memang cantik bagi aku. Untuk sebuah mini kamera yang tak official, dia punya display ni memang agak wow. Ini adalah rupanya bila korang flip dia punya display tu. Dan yang best dia auto rotate Bila korang ke belakang macam ni, dia akan betulkan skrin tu. So memang nice. Untuk kamera ni dia ada beberapa mode filter pilihan yang korang boleh pilih. Korang just tekan je button volume, button atas bawah dia ni untuk korang pilih dia punya menu. So dia ada macam ni, dia ada macam tu, dia ada ni. Dan ada beberapa lagi lah. So korang boleh pilih je lah mengikut kesesuaian korang. Okey, untuk kualiti gambar dia pula, korang boleh tengok gambar yang aku sediakan ni. Berminat dengan kamera ni, korang boleh klik link dekat back. So korang boleh check out dan try sendiri. Rasa dia macam mana? Best ke tak best guna kamera kecil macam ni? So yang dah beli, cuba komen pendapat korang.